Okey, Tuan Sri Mailun. Yes, Azim. Kalau baru sahaja mohon pinjaman, tak boleh buat pinjaman baru dalam masa terdekat. Okey, soalan yang baik. Ada orang kata ini adalah lock-in period. Ada setengah bank dan koperasi, mereka memang ada lock-in period ni. Bukan lock-in period, masa tempoh bertenang. Okey, kalau bank tu menetapkan ada masa tempoh bertenang, pelanggan kena tunggu. Tetapi tidak semua bank dengan koperasi ada tempoh bertenangnya. Tetapi ada pelanggan yang dia baru lulus pinjaman, tetapi selepas dia lulus pinjaman itu DSR-nya sudah pun 60%. Berbalik pada konten-konten yang pernah saya buat, seseorang boleh buat komitmen sehingga ke 60%. Sekiranya anda sudah ada komitmen 20% dan komitmen anda baru tambah lagi 20%, sudah 40%, anda masih ada lagi baki 20% untuk membuat pinjaman. Jadinya anda masih boleh membuat pinjaman walaupun anda baru lulus. Tetapi kalaulah selepas anda buat loan baru, komitmen anda sudah pun mencapai 60%, mungkin anda perlu tunggu pada masa akan datang sehingga gaji anda dinaikkan untuk anda buat permohonan pinjaman baru. Tidak kisah pinjaman kereta, rumah ataupun pinjaman peribadi, sama saja. Semua bank menggunakan sistem pengiraan debt service ratio. Okey, beritahu pelanggan itu dapatkan laporan My Pocket domanya RM50 saja. Tim My Pocket akan membantu mendapatkan laporan pelanggan kredit, laporan Sikris, laporan Sitos, laporan Experian, laporan SPK, bergantung kepada latar belakang pekerjaan pelanggan. Dan tim My Pocket akan memberi konsultasi dan membantu mendapatkan dana daripada bank, koperasi dan agensi kerajaan. Ada apa-apa lagi, Azim? Jelas. Baik, terima kasih.